Hari ini saya berada di Port Dickson, sebuah tempat di mana ombak sentiasa datang dan pergi, seolah-olah membawa cerita tentang alam dan kehidupan. Perjalanan kali ini bukan sekadar melancong. Saya ingin menjelajah Port Dickson sambil memahami bagaimana kita boleh menikmati keindahan alam tanpa merosakkannya. Destinasi pertama saya ialah Pusat Ikan Hiasan Port Dickson. Ianya terletak di Teluk Kemang dan masuk percuma. Di Pusat Ikan Hiasan Port Dickson, kita dapat melihat keindahan hidupan laut. Di sebalik kaca akuarium ini, tersimpan dunia laut yang penuh warna dan kehidupan. Setiap hidupan di sini mengingatkan kita bahawa laut bukan sekadar tempat rekreasi, tetapi rumah kepada ribuan spesies yang bergantung kepada keseimbangan alam. Apabila kita menjaga kebersihan laut dan pantai, kita sebenarnya sedang melindungi kehidupan di bawah ombak. Sekarang saya berada di Muzium Tentera Darat. Di sini setiap kenderaan dan artifak lama menyimpan kisah keberanian dan pengorbanan wiranegara. Sejarah mengingatkan kita bahawa keamanan yang kita nikmati hari ini dibina daripada perjuangan masa lalu. Menghargai sejarah bermakna kita menghargai asas kepada masa depan yang lebih baik. Selepas itu saya singgah di PD Waterfront dan Pekan Port Dickson. Di sinilah nadi kehidupan komuniti tempatan. Kedai kecil, makanan tempatan dan usaha para peniaga menggambarkan semangat masyarakat yang terus membina kehidupan mereka. Apabila kita menyokong produk tempatan, kita bukan sekadar berbelanja, tetapi turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi komuniti. Destinasi terakhir saya ialah Hutan Lipo Sungai Menyala. Di tengah kehijauan hutan ini, kita dapat merasakan ketenangan alam yang sebenar. Pepohon tinggi berdiri seolah-olah menjadi penjaga bumi yang setia, memberi kita udara segar dan keseimbangan kepada kehidupan. Alam bukan milik kita selamanya. Kita sama-sama menjaga alam sekitar. Terbaik. Hari ini saya belajar bahawa Port Dickson bukan sekadar destinasi pelancongan. Di sini ada ombak yang mengingatkan kita tentang kehidupan laut. Ada alam yang memberi keseimbangan kepada bumi. Dan ada harapan bahawa jika kita menjaga alam dengan penuh tanggungjawab, keindahannya akan terus kekal.